إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح كافة الأنبياء والمرسلين، ثم إلى أرواح كل مشايخنا كل أهل سلسلة نقشبندية قدس الله أسرارهم أجمعين، ثم إلى أرواح جميع المسلمين من مشارق الأرض إلى مغاربها، خصوصا إلى روح مؤلف كتاب الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Sampai mana kita ada jak? Muka saya? Oh, adab sembahyang bagi perseorangan, main seorang ya. Pasal yang ke-9, bismillahirrahmanirrahim. Adab sembahyang bagi perseorangan. Yang pertama, persiapan sebelum sembahyang. Apabila engkau selesai bersuci daripada hadas, sama ada hadas kecil atau hadas besar, dan bersuci daripada najis pada badan, pakaian dan tempat, dan selesai juga daripada menutup aurat antara pusat dan lutut, iaitu aurat bagi lelaki dan perempuan hamba sahaya. Adapun aurat bagi perempuan yang merdeka ialah sekalian tubuhnya kecuali muka dan dua tapak tangan serta belakang tangannya hingga pergelangan tangan. Kedua, memulakan sembahyang. Kemudian kamu berhadap kiblat dengan keadaan berdiri betul dan renggangkan kedua kakimu kira-kira sejengkal. Dan bacalah Qul a'udzu birabbin nas hingga akhir, supaya engkau terpelihara daripada was-was bisikan syaitan, dan kosongkan hatimu daripada segala pekerjaan dunia, dan kau telik dengan mata hatimu dengan segala pekerjaan dunia, dengan mata hatimu seolah-olah engkau ada di hadapan Tuhanmu. Kerana Allah Ta'ala tiada menerima sembahyang hambanya itu melainkan dengan hadir hati serta menghina diri. Apabila hatimu hadir serta Allah Ta'ala, maka ucapkanlah qamat, iqamah. Setelah itu engkau niatkan sembahyang, dan dalam kau sertakan niat itu daripada permulaan Allahu Akbar. Dan sunat engkau angkat kedua tanganmu berserta dengan permulaan takbiratul ihram hingga berbetulan hujung jari kedua tanganmu itu dengan hujung kedua telingamu, dan ibu jari kedua tanganmu itu berbetulan dengan telingamu yang di bawah. Setelah itu turunkan kedua tanganmu, kemudian angkatkan kedua tanganmu itu ke dada serta letakkan tapak tanganmu yang kanan di atas belakang tanganmu yang kiri. Yang ketiga, membaca doa iftitah. Setelah itu baca olehmu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbaru kabiran walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ardh
hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Maksudnya Allah yang maha besar sebesar-besarnya. Pujian itu bagi Allah sebanyak-banyaknya. Maha suci Allah siang dan malam. Aku menghadapkan mukaku bagi Tuhan yang mencipta 7 petala langit dan bumi dengan keadaan lurus sebagai seorang Islam. Dan aku bukanlah orang kafir musyrikin. Sesungguhnya sembahyangku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya bagi Allah Tuhan yang mentadbir sekalian alam. Tiada sekutu baginya. Dengan demikianlah aku disuruh dan aku adalah dari kalangan orang muslimin. Yang keempat, membaca Al-Fatihah. Kemudian membaca pula A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Maksudnya, aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang dikutuk. Dengan nama Allah yang amat pemurah lagi amat penyayang. Pujian itu bagi Allah Tuhan yang mentadbir sekalian alam. Tuhan yang amat pemurah lagi amat penyayang. Raja bagi hari kemudian. Hanya Engkau kami sembah dan hanya Engkau kami minta pertolongan. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus, iaitu jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat kepada mereka itu, bukannya jalan mereka-mereka yang dimurkai dan sesaat. Amin. Perkenankanlah. Kelima, nyaring dan menyembunyikan suara. Jika engkau sembahyang seorang diri atau menjadi imam, hendaklah engkau nyaringkan bacaanmu pada 2 rakaat sembahyang fardu subuh. 2 rakaat yang pertama fardu maghrib, 2 rakaat yang pertama bagi fardu isyak. Melainkan jika engkau menjadi makmum, maka sunat diperlahankan sekira-kira didengar oleh telingamu, dan sunat dinyaringkan amin bersama imam. Yang keenam, memilih surah yang sesuai. Pada sembahyang subuh, sunat dibaca selepas Fatihah surah yang panjang-panjang, Al-Mufassal, iaitu daripada surah Hujurat hingga surah Amma. Pada sembahyang zuhur dan asar dan isyak, sunat dibacakan surah pertengahan, Awsatul Mufassal, pertengahan, yakni surah seperti Was-Sama'i Dzatil Buruj dan yang hampir sepertinya. Pada sembahyang maghrib, sunat dibaca surah-surah yang pendek daripada Al-Mufassal seperti Qul ya ayyuhal kafirun, Qul huwallahu ahad dan Wal 'adiyati dhabha. Yang ketujuh, menetapkan mata ke tempat sujud. Semasa berdiri dalam sembahyang itu, engkau hendaklah menundukkan kepala dengan keadaan tilitkan matamu itu sampai tempat sujudmu, supaya hadir hatimu, dan jangan berpaling ke kanan dan ke kiri dalam sembahyang. Cara rokok. Selepas itu engkau rokok serta mengucap takbir, dan lanjutkan ucapan takbir itu hingga sempurna rokok, dan angkatkan kedua tanganmu seperti pada takbiratul ihram dulu. Itu. Kemudian engkau letakkan kedua tapak tanganmu ke atas kedua lututmu, dan engkau dirikan kedua betismu sekira-kira sama rata belakang, leher dan kepalamu, seperti satu papan, dan engkau renggangkan kedua sikumu daripada kedua rusukmu. Tetapi jika yang sembahyang itu perempuan, sunat dihimpunkan setengah anggotanya itu dengan setengahnya, dan bacalah dalam rokok itu 3 kali Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdih. Maha suci Tuhan yang maha besar beserta dengan segala kepujian. Jika engkau sembahyang bersendirian, dan dilebihkan daripada 3 kali hingga menjadi 7 kali, dan 9 atau hingga 11 kali, itu yang terlebih afdal.
Cara i'tidal, kemudian angkat kepalamu hingga berdiri betul, serta angkat kedua tanganmu dan baca ketika bangkit itu Sami'allahu liman hamidah. Allah yang maha mendengar pada sesiapa yang muji. Apabila berdiri betul, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Artinya, wahai Tuhan kami, pujian itu bagimu sepenuh 7 petala langit dan bumi, dan sepenuh apa yang kau kehendaki seterusnya. Wallahu alam. Kita berhenti 9. Yang 10 sambung akan datang. Bacaan kita tanda sekali, tuan-tuan. Ini perkara yang kita ulang semua. Cuma mungkin ada tempat-tempat yang perlu tak ulas, itu saja. Perkara ini kita dah buat semua. Tinggal lagi ada cara yang lebih berhalus, gitulah. Yang perlu kita upgradekan ibadah kita. Ini sembahyang perseorangan. Sebenarnya sebahagian besar samalah sembahyang berjemaah pun. Sebab sembahyang berjemaah pun asalnya kita seorang juga. Tak ada kata sembahyang jemaah tu pakai sama-sama ambil sembahyang, pakai sama-sama main sunat, tak ada juga. Mana masing-masing juga. Gitu. Jadi asas yang pertama yang merupakan syarat sembahyang kita, iaitu suci. Suci itu tak lain tak bukanlah suci daripada hadas. Hadas ada 2. Satu hadas besar dan hadas kecil. Hadas besar wajiblah. Jangan lupa mandi hadas. Kalau tu imam lupa mandi wajib, apa jadi imam kusut sangat tau. Tengah sembahyang ni ingat pula. Pernah buat. Berat kerjanya. Kalau tu imam lupa, buat negara. Pendapat fiqh tak boleh. Kalau dia tengah sembahyang dia ingat wajib, dia berhenti lah. Kena orang lain jadi imam. Tapi jangan khabar dia tak mandi wajib tu. Tak khabar pada orang. Dia tak sah bayar orang lain. Kalau Jumaat pula lagi parah. Sembahyang berjemaah pun sama. Maknanya dia seorang je lah tanggung. Kalau khabar dengan orang, habis orang lain penuh belaka jemaah dia. Lepas tu dia balik lah. Pergi ke kolom masjid ke. Mandi wajib tu. Pada badan, pakaian dan tempat. Itulah. Jadi 3 perkara lah. Pakaian, badan dan tempat. Najis. Najis ada 2. Najis hukmi, najis aini. Itulah. Kena tahulah. Pada 3 perkara tu mesti disucikan. Tak boleh pakaian tu ada najis, tak boleh tempat tu ada najis, tak boleh pula pada tubuh badan tu ada najis. Wajib disucikan. Maksud tempat sini, tempat yang bersentuh dengan badan kita. Maknanya jangan bersentuh lah. Ada pun dekat-dekat kita tu ada je najis gitu gini, tak apa. Andai kata berlaku lah, tengok semua sembahyang datang budak berok dekat ni je. Tempat sujud pula tu alih lah. Jangan pergi tonyo kat tai tu. Itu je lah. Jadi mana tempat sujud tu tempat sujud lah. Jangan ada tai tempat sujud tu. Kalau ada sebelahnya tak ada masalah. Masih kita boleh meneruskan sembahyang. Kemudian syarat pula menutup aurat. Lelaki antara pusat dengan lutut, sama juga hamba perempuan. Ada orang perempuan seluruh badan kecuali muka dan tapak tangan. Jelas itu perkara itu kita faham belakang. Kemudian memulakan sembahyang menghadap kiblat. Itu merupakan syarat juga. Syarat sah sembahyang jangan menghadap kiblat. Ranggangkan kedua kakimu tu. Jengkal. Mana antara tapak kaki kita tu sejengkal tangan kita. Agak-agak lah. Payah nak mengukur pula. Setengah pendapat lebih kurang 1 kaki kita. Ada orang rapat sangat, goyang nak tumbang. Ada orang kangkang sangat, bodoh juga.
Kadang-kadang ganggu kan sebelah pula. Jadi sederhanalah. Kemudian disunatkan membaca Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbin nas. Masya-Allah. A'udzu birabbin nas ini yang bermaksud katakan olehmu ya Muhammad, aku berlindung dengan Tuhan manusia. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Tuhan kepada seluruh manusia. Kafir ke Islam, tinggal orang Islam tak ngaku Tuhan je. Hakikat Tuhan dia ke? Ilahin nas, Tuhan kepada manusia. Malikin nas, Quran ni Rabbin nas, Rabb. Istilah tu sama istilah Tuhan juga. Rabbin nas. Rabb ni artinya Allah pencipta langit, pencipta bumi, pencipta seluruh alam. Allah jadikan alam daripada tak ada jadi ada. Kemudian dikekalkan ada. Itu makna Rabb. Ilahin nas, Tuhan yang layak disembah. Baik Tuhan yang menjadikan alam, Rabb. Ini Tuhan yang layak disembah. Ilahin nas. Min syarril waswasil khannas, daripada bisikan daripada syaitan yang mengganggu sembahyang kita. Ada betul satu agensi daripada syaitan. Ada satu portfolio syaitan yang bertugas khas ganggu orang sembahyang. Ada nama pun disebut dalam Quran dan ayat. Khannas. Itu nama syaitan, tuan-tuan. Syaitan yang mengganggu orang sembahyang. Namanya khannas. Kalau tengah-tengah sembahyang tu tiba-tiba duduk pasar malam, khannas lah bawa tu. Dereknya hati kita pergi pasar malam. Tengah-tengah sembahyang duduk kebun getah, duduk di pasar raya, duduk di sawit. Khannas lah punya kerja tu. Ingatlah. Ada orang lain. Khannas ni bawa hati kita keluar daripada sembahyang, pergi kepada dunia. Sebab itu suruh baca Qul bin nas. Min syarril waswasil khannas, daripada waswas, daripada khannas. Alladhi waswisu fi sudurin nas. Khannas ni kerja dia membisik pada hati kita. Sudurin nas. Jadi minal jinnati wan nas. Syaitan tu ada kadang-kadang manusia jadi syaitan. Kadang-kadang jin jadi syaitan. Khannas tu jenis jin lah. Syaitan betul. Kadang-kadang bisikan daripada manusia. Manusia pun kadang-kadang bersifat syaitan pun. Dan kosongkan hatimu. Lalai kepada Allah, dia tarik hati kita oleh syaitan. Sebab itu sembahyang ni kena bulat kepada Allah. Kalau tak bulat, ditarik oleh khannas itu tadi. Masa kita duduk di pasar malam, duduk di supermarket ke mana-mana, duduk pekan sari ke, duduk pekan sari ke, pasar malam ke, duduk tengah-tengah duduk pasar malam tu, tak mau ingat ke sembahyang. Tak mau usolli, tak mau tengah-tengah duduk pasar raya, tak mau. Tapi tengah sembahyang duduk di pasar raya. Nampak? Pasar raya boleh masuk dalam sembahyang. Sembahyang tak mau masuk dalam pasar raya. Ini apa dia? Kerjanya khannas. Iblis yang bertugas. Ramai anak buah dia. Sebab tu ramai, habis orang kena kacau belaka. Bukan dia seorangnya. Penghulunya nama khannas. Penghulu syaitan. Jadi setelah kita baca Qul Rabbin nas, kita pun takbiratul ihram. Takbiratul ihram tu bulatlah hati kepada Allah. Hanya Allah saja yang besar. Tak patut dah pasar raya, pasar malam, kebun getah, pejabat nak masuk dalam tu, tak ada dah. Kecil belaka benda-benda tu. Yang besar Allah sahaja. Itu nak hati kita gitu. Dalam istilah Imam Ghazali dia gelar hadir hati. Kena hadir hati kepada Allah, tuan-tuan.
Apa makna hadir hati? Ingat kepada Allah. Itulah bahasa mudahnya. Ingat hanya kepada Allah. Itu makna hadir hati. Cuma istilah je. Kalau orang tanya apa makna hadir hati? Maknanya ingat kepada Allah. As-salata li zikri. Semaya ingatku. Bukan semaya ingat pasal malam. Bukan semaya ingat kebengetah. Bukan. Semaya ingatku, ingat Allah. Itu maksudnya. Bila dah bulat hati kita, kita pun takbir. Allahu Akbar. Saja aku sembahyang maghrib 3 rakaat kepada Allah Ta'ala. Setelah qamatlah dulu. Dan dalam niat tu duduk dalam 8 huruf. Alif, lam, lam, ha. Alif, ka, bera. 8 huruf. Maknanya dalam kita takbir itulah ada niat. Allah. Saja aku sembahyang maghrib 3 rakaat kerana Allah Ta'ala. Duduk dalam tu lah. Jangan keluar pada tu. Niat ini tuan-tuan bukan nak baca. Allah saja aku sembahyang fardu maghrib 3 rakaat kerana Allah belatih gitu tu. Bukan baca. Bukan baca di hati, bukan. Lintas saja dia. Aku sembahyang fardu maghrib. Sudah. Hak 3 tu besar. Hak wajibnya 3. Aku sembahyang fardu maghrib. Jangan aku sembahyang maghrib saja tak jadi. Aku sembahyang fardu maghrib. Aku sembahyang fardu isya. Itu ya. Aku sembahyang namanya qasad. Fardu tu namanya ta'arif. Menentukan fardu. Kemudian maghrib itu ta'yin, menentukan penentuan sembahyang apa. 3 je. Dia nak dibubuh betul-betul dalam tu, dalam 8 huruf tu. Aku sembahyang fardu maghrib. Itu je. Lintasan hati je, bukan baca gitu. Sahaja aku sembahyang. Oh, letih lagi tu. Itu namanya membaca di hati. Ini bukan baca, niat. Sekadar ingat di hati. Aku sembahyang fardu maghrib. Faham kan tu dah? Alhamdulillah, setengah orang lajak-lajak. Allah tak jadi. Allah tak jadi. Allah jadi pening orang sebelah. Orang sebelah jadi pening. Lepas tu mungkin tuan-tuan tanya, nak buh mana ustaz? Dia kadang-kadang hati kita ni dia cepat. Kita sebut Allah, aku sembahyang pada maghrib dah duduk di permulaan. Anda masih pada permulaan tu kosong aja. Allahu Akbar, baru ingat ujungnya dah aku sembahyang pada maghrib kerana Allah Ta'ala. Mana? Boleh belaka. Boleh duduk pangkai, boleh duduk tengah, boleh duduk di ujung. Janji 3 tu ada. Aku sembahyang pada maghrib ada. Faham tuan ya? Dia gelar namanya muqarranah urufiyah. Kalau ngaji beralus sikit, dia sebut muqarranah urufiyah. Bila boleh di pertengahan di permulaan takbir, di pertengahan takbir atau di hujung takbir. Boleh berangkat. Sunat angkat 2 tangan. Ibu jari bawah, atas kelek telunjuk di atas gitu. Ada 2 kaedah. Ada setengah ulama, Ibn Hajar kata luruskan. Tak payah rapat kita menkeru. Sederhana je. Tak renggang, tak rapat. Allah, lurus saja. Ada Syekh Ramli, dia kata boleh bongkok sikit. Lepas tu kalau kita tengok ustaz-ustaz tutup iman ni, ada masa bongkok sikit. Allahu Akbar, bongkok kan? Boleh? Boleh. Syekh Ramli. Ibn Hajar, lurus. Allahu Akbar. Duduk boleh. Turunkan tangan. Turunkan tangan letak. Ini biasa kita buat. Hantar mana? Banyak boleh. Atas gitu boleh. Bawah sikit boleh. Tengah-tengah boleh. Bawah pusat boleh. Padan yang sesuai kita. Ulama
tak tetapkan situ. Sebab nas daripada hadis banyak. Tapi yang selesanya tu lah atas sikit pada dada kita. Lepas tu tangannya temukan situ. Faham tak ya? Pasal berkelahi lah. Kalau anda nampak orang gitu sangat, tak apa lah. Gitu sangat. Ada bawah ni. Bawah ni. Bawah pada pusat. Boleh? Boleh je. Tak payah gaduh lah. Tak ada yang salah. Ulama sebut 6 cara ketok tu. Tapi pokoknya tangan kanan di atas belakang tangan kiri. Pokoknya gitulah. Sedar sangat ke situ tak apa. Sedar sangat ke bawah tak apa. Peluk situ pun terbaik yang gitulah. Tak apa tuan ya. Kemudian bacalah doa iftitah. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Kadang kita baca gini, Allahu akbar kabira. Boleh je. Gaji kita gitu. Tadi Allahu akbar itu takbir. Kita nak ada niat. Ni dah Allahu akbar. Kita jadi gitu. Kabira walhamd. Hati kita wakaf. Boleh? Boleh je. Kasira tu wakaflah. Subhanallah bukratan wa asila. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara sam. Ini munajat tuan-tuan. Kalau boleh kita hayati maknanya sangat cantik. Allah yang maha besar dengan kebesarannya. Segala puji bagi Allah yang sebanyak-banyaknya. Maha suci Allah pagi dan petang. Aku hadapkan mukaku. Aku hadapkan hatiku. Muka itu mana hatiku. Aku hadapkan mukaku. Muka kita ngadap kiblat. Hati kita ngadap kepada Allah. Apa makna Allah? Rasa ada Allah. Ingat Allah tu maknanya ngadap Allah. Bukan makna bila ngadap Allah tu Allah duk cokoh depan kita. Jangan. Selesai. Ada orang kata, Ustaz, saya tak boleh khusyuk sembahyang. Kalau saya khusyuk sembahyang, saya rasa Tuhan seketoi duduk depan saya tu. Kiri tuan. Tuhan, Allah Ta'ala jadi bahala pula. Allah bukan begitu. Rasa Allah ada, cukup. Jangan rasa Allah duduk depan kita, Allah duduk sela depan kita. Kufur gitu aja. Tak boleh gitu. Rasa hati kita berhadap kepada adanya Allah yang menjadikan langit dan menjadikan bumi. Hanifan musliman. Maknanya dalam keadaan aku ni lurus bagi seorang Islam dan aku bukan orang kafir. Sungguhnya sembahyangku, ibadatku, ini sumpah setia kita lah. Hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah sahaja. Yang mentadbir sekalian alam. Tiada sekutu baginya. Demikian aku disuruh. Aku adalah seorang Islam. Itulah. Kemudian baca auzubillahi minasyaitonirrajim. Bacalah Fatihah. Boleh kita hayati jugalah maksud Fatihah itu sendiri. Hayati maksud surat Al-Fatihah. Oleh puji bagi Allah Tuhan seluruh sekalian alam, yang amat pemurah lagi amat pengasihan ni. Pemurah Allah Ta'ala kepada semua makhluk. Kasih sayang Allah kepada orang beriman saja. Gitu. Maliki Yaumiddin, raja hari kemudian. Hari kiamat besok Allah lah raja. Dan Allah juga memiliki hari kemudian. Hari perbicaraan itu hanya Engkau yang kami sembah ya Allah. Itu bulat hati yang layak disembah Allah saja. Dan untuk mampu menyembah Allah itu minta pertolongan daripada Allah. Kita boleh menyembah pertolongan Allah lah. Tunjukkanlah aku jalan yang lurus, jalan yang Kau beri nikmat mereka itu. Siapa yang beri nikmat? Nabi-nabi. Nikmat iman dan Islam. Minan nabiyyin was-siddiqin, orang yang benar hati. Wasyuhada, orang mati syahid. Was-salihin, dan orang-orang yang salih. Empat orang golongan.
Nabi-nabi, siddiqin, syuhada, salihin. Dan bukan jalan orang yang dimurkai. Apa jalan dimurkai? Golongan Nasrani dimurkai oleh Allah. Kerana dia kata Nabi Isa tu anak Allah. Bukan dia membenci Nabi Isa, orang Yahudi. Maghdu yang dimurkai ialah orang Yahudi. Yahudi ini menuduh Nabi Isa anak zina, dan mereka nak bunuh Nabi Isa. Itu orang Yahudi, orang yang dimurkai Allah, maghdu. Kemudian waladhalin, dan bukan golongan yang sesat. Golongan sesat siapa? Golongan Nasrani yang mengatakan Nabi Isa anak Tuhan. Sesat kau. Terlajak sayang kepada Nabi Isa. Hak tadi terlajak benci sampai nuduh kawan tu anak zina. Dua-dua tu dimurkai Allah dan sesat. Dua-dua tak pakai. Kita nak jalan Nabi-Nabi, jalan syuhada, jalan siddiqin, dan jalan salihin. Itu. Amin. Kemudian sunat baca kuat lah. 2 rakaat subuh, 2 rakaat isyak, 2 rakaat maghrib, gitu. Sunat baca kuat. Kita semain seorang ke ataupun kita jadi imam. Ada pemakmum, baca sekadar dengar telinga kita sendiri, sudahlah. Dengar sikit-sikit orang sebelah tu tak apalah. Tapi jangan kuat sangat, sampai 4-5 orang boleh dengar cakap kita tak. Memilih surah yang sesuai. Surah yang sesuai ni ada 3 peringkat. Yang pertama, dia sunat baca surah yang panjang-panjang. Tiwalul mufassal, artinya surah-surah yang panjang. Itu sembahyang subuh. Lepas tu kadang subuh kita baca alif lam mim sajadah. Dan pada sembahyang zuhur, asar dan isyak, sunat yang pertengahan. Awsatul mufassal, seperti was-samaa'i dzatil buruj, gitulah. Sabbihi, semua tu sudah anilah tu. Pada sembahyang maghrib, sunat baca surah yang ringkas-ringkas. Qul ya, qul huwallahu wal adiyat, tu saja. Yang ketujuh, menetapkan mata di tempat sujud. Mata kalau kita tumpu di tempat sujud saja. Kalau mata merayau gitu, dia hilang khusyuk. Serabut kepala, tak dapat tumpu kepada Allah. Tumpulah satu tempat saja, tempat sujud. Supaya hadir hatimu, dan jangan berpaling ke kanan dan kiri. Tujuan kita pandang satu tempat itu supaya hati kita khusyuk, tumpu kepada Allah sahaja. Kemudian rokok. Rokok ni, asal rokok sampainya tangan ke lutut cukup. Usahakan meluruskan tulang belakang. Angkat kedua tanganmu seperti pada takbiratul ihram dahulu itu. Kemudian engkau letakkan kedua tanganmu atas kedua lututmu. Maknanya sampai je tangan ke lutut, sempurnalah. Dan kau dirikan kedua betismu sekira-kira rata belakang. Maknanya tegakkan betis kita sekadar daya lah. Kalau jenis orang sakit lutut mungkin tak dapat nak tegin sangat kan. Sekadarlah. Dan sekadar lutut kita daya. Tegingkan sikit, itu aja. Kalau sakit lutut sangat gitu, okey gitu, boleh. Tak daya dah nak teging. Orang yang sihat boleh teging. Sepatutnya kena teging. Tapi kadang-kadang ada tak daya sebenar. Boleh sekadar. Jadi tangannya sampai ke lutut. Dia usaha untuk luruskan benar belakang. Tengok kalau sakit itu. Kalau tak pelik, ada orang sembahyang ni kaki tu. Ada 3 orang saya tengok. Tak. Apa pasal kok tangan dia lajak panjang tu? Luar biasa pada kita. Bila dah begitu mesti menonggil jadinya dah. Bodoh jadinya. Jadi menonggil sangat. Oi. So betul gitu, ataslah sikit. Pakai lutut saja. Faham itu? Tak payah sampai ke betis. Sampai ke keting pegang. Pelik je Ustaz. Ada satu lagi Ustaz tengok. Ustaz pula tu. Kenapa jadi gitu?
Konon nak melurus sangat belakang, jadi kiri. Tuan-tuan, kalau kena sembahyang tasbih, betul. Sembahyang tasbih kan lama dah. Subhanallah, alhamdulillah, wallahu akbar, subhanallah 10 kali. Lurus saja tekanan ni. Itu aja. Tak ada kata suruh. Bila itu berat jadinya. Ada jadi bongkok nonggeng gitu. Tak ada. Kita tengok, aduh, kata berat menor dia ni. Letih sangatlah. Kalau sembahyang biasa tahan lagi, subhanallah, subhanallah azim je. Tapi kalau tasbih, aduh. Sedangkan lurus sajalah tangan, dan tangan tak payah sampai ke keting gitu tak ya. Bacaannya subhana rabbiyal azim. Adapun kita orang lelaki renggang sikit. Sama juga sujud. Kita sujud apa? Mana kita renggang tu. Orang perempuan lain. Dia sunat dia kompor tu. Sebab orang perempuan dia rapat. Tangan dia rapat. Perut dia semua dia lapat belakang. Kita orang lelaki renggang. Tak ada renggang sangat. Jadi saya tak ada. Maknanya tangan ni tak sampai ke perut. Orang perempuan rapat. Beza lah sikit. Perempuan dan lelaki saja beza. Sebut ini belakang. Ratakan belakang, leher dan kepala seperti satu papan, dan kau renggangkan kedua sikumu daripada rusukmu. Itu sebutnya. Tetapi jika sembahyang itu perempuan, dihimpunkan setengah anggotanya itu kepada setengahnya. Baik sujud, baik rukuk, sama lah. Bacaannya subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Kalau kita sembahyang seorang, kata tunggu kita baca lebih kepada 3 kali saja. Tapi kalau kita imam, 3 kali sajalah. Jangan handai sangat, bantai 11 kali. Pening nak buah. Pening nak buah rokok. Nah, bantai 11 kali lama sangat rokok tu imam. Cukup 3 kali je kalau jadi imam. Sembahyang bersendirian dah lebih 3 kali hingga menjadi 7 kali atau 9 kali atau 11 kali, itu yang afdal. 11 kali kita sembahyang seorang tak apa. Okey, kemudian sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar pada siapa yang memujinya. Boleh berdiri betul sampai berdiri di atas. Ini ramai orang tak baca. Banyak ramai setengah tak apa. Sami Allahu liman hamidah. Kadang-kadang habis cakap Rabbana walakal hamdu. Pakai tu Dia sebenarnya ada bacaan lagi. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wal ardi wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Itu bacaan kita tegak di atas. Banyak orang tak faham. Mata kita sami Allahu liman hamidah. Kalau cakap ni benar ustaz. Sami Allahu liman hamidah sampai berkata Rabbana lakal hamdu. Tak apa, sah juga dah tu. Tinggal lagi tak dapat pahala penuh. Gitu. Wallahu a'lam. Kunut kita bincang akan datang. Dengan semakkan sedikit-sedikit bacaan-bacaan dalam kunut. Baik, ustaz buka soalan. Ada soalan tu tak? Ini kita bincang amalan kita hari-harian dah tu, dah biasa kita buat. Ada soalan tu tak? Ada soalan ya? Okey je. Kita dah buat hari-harian ni. Tak apa.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ja'alna minat tawwabin wa ja'alna minat tatahirin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina. Alhamdulillah. Baru masuk waktu ke? Ke komat? Baru masuk. Masuk waktu.